Jom kita mandi kolam. Mandi swimming pool. Lama tidak mandi. Jalan belakang, tengok sunset. Budak-budak keluar, tinggal saya seorang. Dah ada vending mesin. Tengok apa harga dia. Yuk. Oh, harga biasa. Lama sama dia. Lama tak bersenam ni. Tengok sunset. Cantik sunset dia. Sunset cantik. Tengok sini tengok macam pagi pun ada ya. Nice view. Mata bonang ni. Di sini ke ujung sana. Dalam air. Salah landing. Ya, kita berenang dalam air pula. Susah kau berenang satu tangan. Satu pegang kamera. Dalam kamera ni nampak terang, padahal dia sebenarnya dah gelap dah. Besar swimming pool ni. Tapi airnya jernih. Jom, kita balikkan kamera.
jernih ke tak? Boleh nampak ke tak? Wah, clear air dia. Memang terang air dia, walaupun gelap. Nanti kita pusing apa nama tu, kita pusing bangunan ni ya. Tengok apa dia ada. Gym di atas tu. Gym tu. Swimming gelap tu, gym. Ni. Gym tu untuk resident saja, yang ada kad, yang ada access card. Kalau tak ada, tak boleh masuk. Nah, bawa masuk situ boleh apa tu? Pakai access card saja. Senam. Nak jogging tak boleh, badan berat. Tengok sunset tu cantik tu belakang tu. Time maghrib macam ni pinggul tak penuh sebab dirang dah balik dah, yang Muslim dah balik dah. So azan kan. Saya tadi sampai sini dah azan dah. Tutup dulu, Pak Azan baru saya record. Itu yang lengang tadi, banyak tadi. View cantik. Ni lah. Tadi gym, saya cakap gym. Atas tu ada orang. Ada orang lah. Ada orang. Tengok saya payung sampai dia punya tu. Ada line. Nampak? Saya nak benang dari ujung ke ujung, boleh kah? Tapi ujung sini, ini ke ujung sana memang boleh sampai pun. Yang ini tak panjang sangat. Tapi kalau ujung sini ke ujung sana jauh sikit. Tapi belah ujung tu dia ada besar sikit, dia tak benar. Ujung tu besar sikit. Ni panjang sikit. Ni nak ke sana panjang sikit. Tengok. Tengok gym gelap. Bukan gelap. Ada orang. Tengok lama tak berenang, batuk-batuk kalau tahan nafas lama. Jom berenang hujung sana tu, jauh tu. 1, 2, 3. Gelap. Sini gelap tak nampak.
berapa jam, berapa lama boleh stay dalam air. Jangan kita start recording ah. Kita off dulu, nanti kita start balik. Lepas tu kita tengok jam di dalam video lah berapa minit. Sampai ke minit, tak sampai minit kot. Okay, let's start try recording. Jom, 1, 2, 3. Tapi boleh je sebenarnya, nak lama lagi. Boleh tahan lagi sebenarnya 31 second. Kalau ada orang jaga sini, tak apa, boleh lama. Kalau tak silap saya boleh tahan sampai dekat 1 minit kot. Itu pun dah cengak-cengak dah. Kita jarang exercise. Macam tu. Kalau selalu exercise, boleh tahan lama. Jom, pusing lagi. Jarang budak-budak keluar, jadi saya manilah sorang-sorang. Terang lampu dia. Bawa stick tu. Jarang-jarang mandi. Berapa bulan tak mandi sini. Kamera. Last mandi sini berapa bulan tu. Kalau nak mandi minggu memang tak boleh lah. Boleh tapi kena bercampur dengan orang ramai sangat. Kalau ramai sangat tak best pula. Dan macam ni memang lengang sikit. Hari biasa pun, hari bekerja pun lengang sikit. Mandi pagi lah sampai petang. Renang lagi sekali. Tapi kabel ni kacau lah. Kabel lens ni lupa panah kan tadi. Kat mana? Okay. Ada GoPro tak bawa. Jadi buka mata tadi. Air klorin ni. Kejernihan air tu kan boleh sampai hujung sana, boleh nampak. Tengok ah. Kan. Jom tengok. Terang ke tak terang? Oh, tengok. Boleh nampak. Boleh nampak si jauh tu. Tengoklah sini. Tengok. Surti pun jadi kawan dah. Nah, tengok. Padahal abang seperti itu tadi dia lalu sini. Dia cakap, saya letak kamera dekat sini. Saya menyelamkan apa tu kan dia lalu sini. Dia tengok. Dia dah biasa dengan saya tu. Yalah, kita dah lama sini kan. Bukan lama lah. Kira orang pertama masuk. Dia tahu dah.
Tu dia. Saya letak kamera sini, saya menyelam. Dia tengok. Dia lalu sini, dia tengok. Dia orang ni friendly. Tapi kalau kita buat salah, dia tegur. Kau muka dia, jangan main-main lah. Dia buat benda yang salah, dia tegur tu macam dia tegur penyerayah muka dia. Dia bagi kita pusing. Pusing belakang. Jom. Cukuplah. Jom. Kita mandi, tukar baju, kita pusing-pusing. Best juga mandi. Ada orang ni. Licin tu. Lantai licin. Segi parking. Itu panas tu. Ya baru perasan. Sepatutnya macam ni. Nampak saja no smoking zone. Dia tutup tu pakai selotip. Jom. Tu shower mandi dah. Sebelum masuk pun mandi shower dulu. Yang panas tu. Okay, kita mandi. Sini. Chill. Tes air. Tiga sama dulu kan. Tes dulu. Pusing. Itu shortcut. Ya, ini shortcut. Ini basketball. Lama main dah. Esok kot. Main sorang-sorang. Malas nak kerja bola pula. Besok lah main besok. Ini taman playground. Kai dulu. Duduk sini tapi jarang main benda ni. Ada sedap. Okey, besok saya main. Lama nak exercise, best juga. Rasa badan segar. Duduk di
Sauna bos. Security rounding. Nampak dia ni air dia. Besok bersenam lah. Kita pergi senam. Besok kah? Tak tahu bila ada free. Pergi gym. Sini gym. Depan tu gym. Ke taman tu hari pun boleh juga. Lemak exercise. Okay, terus. Gym room foyer. Ni foyer. Okay, sampai sini saja. Besok tak tahu lah next video nak buat apa. Next video jogging kot, senam. Okay, bye, jumpa lagi.